Hello semua, saya Praitwa. Selamat datang ke saluran saya. Ini adalah kisah benar yang berlaku di Mongolia dalam. Tentang seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Hu Gejiletu. Mulai sekarang saya akan memanggilnya AI. Nasibnya berubah sepenuhnya kerana satu kes pembunuhan. Masa membawa kita kembali ke musim bunga tahun 1996. Itu adalah malam biasa pada 9 April. AA baru sahaja berusia 18 tahun. Dia adalah pekerja kilang biasa. Hari itu dia makan malam bersama rakan sekerja Yan Feng. Mereka berdua berjalan kembali ke kilang untuk berehat. Mereka melintasi sebuah tandas awam yang usang. Udara dipenuhi dengan kelembapan dan bau busuk. Tiba-tiba, mereka mendengar suara minta tolong yang lemah. Suara itu terputus-putus, seperti datang dari dalam tandas. AI dan Yan Feng saling memandang. Mereka berasa sedikit takut di hati, tapi tetap memutuskan untuk masuk dan melihat. Mereka menyalakan pemetik api. Dengan cahaya api yang malap, perlahan masuk ke tandas yang gelap. Pemandangan yang terlihat membuat mereka terkejut. Seorang wanita muda terbaring telanjang di lantai. Badannya sejuk, sudah tidak bernafas. Di lantai ada beberapa kesan yang tidak kemas, seperti ada tanda-tanda perjuangan. AA terkejut selama beberapa saat. Setelah sedar, dia segera mengeluarkan telefonnya. Menelefon polis. Dia menerangkan keadaan kepada polis dengan suara yang bergetar. Merasa dia telah melakukan sesuatu yang baik, polis segera tiba di tempat kejadian. Beberapa polis memeriksa tandas, sambil bertanya kepada AA dan Yan Feng. Mereka berdua dengan jujur menceritakan bagaimana mereka menemui mayat, menganggap mereka hanya membantu siasatan. Selepas memberi keterangan, mereka boleh pulang untuk berehat. Tetapi perkembangan peristiwa melangkaui imajinasi mereka. Polis tidak membenarkan mereka pergi. Sebaliknya membawa mereka ke balai polis. AA dan Yan Feng dipisahkan. Dikurung di bilik soal siasat yang berbeza. Masa itu pertengahan tahun 90-an. Teknologi penyiasatan di Mongolia dalam sangat ketinggalan. Tiada teknologi ujian DNA. Padanan cap jari juga belum matang. Apatah lagi kamera pengawasan yang tersebar di seluruh bandar. Penyelesaian kes bergantung terutamanya pada penyiasatan manual dan pengakuan. Dan kes pembunuhan ini berlaku di tempat terpencil. Petunjuk sangat sedikit. Polis berada di bawah tekanan besar. Mereka tidak sabar-sabar untuk mencari kejayaan. Maka mereka memfokuskan perhatian pada dua orang yang melaporkan. Polis memeriksa kesan kaki di tempat kejadian. Mendapati beberapa kesan serupa dengan tapak kasut AA dan Yan Feng. Mereka segera membuat kesimpulan. Menentukan bahawa kedua-duanya adalah pembunuh. Kesimpulan ini datang terlalu mendadak. AI dan Yan Feng benar-benar keliru. Mereka hanya lalu dan melapor kepada polis. Bagaimana mereka boleh menjadi pembunuh? Mereka berdua berusaha keras menerangkan. Mengatakan bahawa mereka hanya membantu dengan niat baik. Tetapi polis langsung tidak mendengar. Siasatan bermula. Malam itu, balai polis terang dengan cahaya lampu. Beberapa polis bergilir masuk, menyiasat AI dan Yan Feng secara intensif. Yan Feng mengingat kemudian. Dia dikunci pada kerusi. Dari bilik sebelah terdengar bunyi meja dan kerusi yang digerakkan. Dan jeritan kesakitan AI. Dia boleh merasakan kawannya sedang menderita. Polis yang menyiasatnya bercakap dengan nada tegas. Berulang kali bertanya adakah AI yang melakukannya. Malah secara tidak langsung menyindir. Menunjukkan bahawa jika dia menuding AI, dia boleh pergi. Yan Feng menggertak gigi.
enggan berbohong untuk menyakiti kawannya. Dia berkata AA adalah orang jujur, berhati baik. Dari kecil hingga besar tidak pernah melakukan perkara jahat. Tetapi kata-kata itu tidak berguna. Polis melihat dia tidak bekerja sama. Maka mereka meningkatkan keamatan penyiasatan. Berterusan selama belasan jam tidak dibenarkan tidur. Tidak diberi air untuk minum. Malah pergi ke tandas pun dilarang. Yan Feng letih secara fizikal dan mental. Mentalnya hampir runtuh. Akhirnya, polis mengeluarkan satu kenyataan yang telah ditulis. Menyuruhnya menandatangani. Mengatakan bahawa jika menandatangani, dia boleh pulang. Yan Feng sudah keliru. Menandatangani tanpa membaca kandungannya. Keesokan paginya, Yan Feng dibebaskan. Dia menganggap AA juga akan segera kembali. Tetapi menunggu dan menunggu. Masih tidak melihat sesiapa. Dia berasa resah. Segera mencari ibu bapa AI. Menceritakan segalanya seperti adanya kepada mereka. Ibu bapa AI adalah pekerja biasa. Tinggal di Hohhot, Mongolia Dalam. Keadaan keluarga sangat sederhana. Mendengar anak mereka ditangkap sebagai pembunuh, mereka ketakutan hingga hilang semangat. Kedua-dua orang tua itu bergegas ke balai polis, berlutut di pintu masuk dan merayu dengan susah payah. Mengatakan bahawa anak mereka pasti tidak mungkin membunuh. Mereka bersedia menjamin dengan nyawa mereka. Tetapi tiada siapa yang peduli dengan permintaan mereka. Polis bersikap dingin, menyuruh mereka pulang dan menunggu berita. Penantian itu berlangsung lebih dari sebulan. Masa berlalu hingga 23 Mei tahun 1996. Mahkamah Pertengahan Bandar Hohhot membuka perbicaraan. Proses perbicaraan sangat tergesa-gesa. Bukti tidak mencukupi. Hanya ada kesan kaki di lokasi dan kenyataan yang ditandatangani Yan Feng. AI dengan tegas menolak mengaku bersalah. Tetapi mahkamah tetap menjatuhkan hukuman mati ke atasnya. Kesalahannya adalah pembunuhan dan jenayah keganasan. Apabila keputusan dibacakan, ibu bapa AA menangis terisak-isak di luar mahkamah. Mereka tidak faham mengapa jika bukti tidak mencukupi, anak mereka masih perlu dihukum mati. Yang lebih memusnahkan mereka adalah 2 minggu selepas keputusan, 10 Jun, AI dihukum dengan ditembak. Dari laporan hingga hukuman mati, seluruh proses hanya mengambil masa 62 hari. Kelajuan ini terlalu luar biasa. Prosedur undang-undang biasa sekurang-kurangnya mengambil masa setengah tahun atau lebih. Tetapi kes ini seperti dipercepatkan. Ibu bapa AA menyaksikan anak mereka mati secara tidak adil dengan mata sendiri. Berduka cita hingga hampir tidak boleh hidup lagi. Mereka berlari ke pejabat polis, meminta penyiasatan semula. Namun ditolak berulang kali. Jiran tetangga mula berbisik-bisik. Ada yang simpati, ada yang memandang sepi, malah ada yang menunjuk-nunjuk. Kedua-dua orang tua itu menanggung tekanan besar, tetap percaya bahawa anak mereka tidak bersalah. Pada masa itu, Timbalan Pengarah Feng Ziming bertanggungjawab atas kes ini. Kerana menyelesaikan kes dengan cepat, dia menerima penghargaan, mendapat pujian daripada pihak atasan. Tetapi tiada siapa yang tahu. Penghargaan ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa seorang pemuda 18 tahun. Masa berlalu perlahan. Ibu bapa AA tidak berputus asa. Mereka mencari bantuan ke serata tempat, berharap dapat mengembalikan keadilan untuk anak mereka. Tetapi kebenaran disembunyikan lapis demi lapis. Sehingga 9 tahun kemudian, tahun 2005, seorang penjenayah bernama Zhao Zihong ditangkap. Keadaan akhirnya mula berubah. Zhao Zihong adalah pembunuh bersiri yang terkenal kejam.
melakukan lebih daripada 20 kes di Mongolia Dalam, meragut 10 nyawa yang tidak bersalah. Penduduk tempatan takut menyebutnya. Selepas ditangkap, dia mula mengaku atas jenayahnya. Salah satu kes membuat polis terkejut. Dia berkata beberapa tahun lalu berhampiran kilang rokok, mengintai seorang wanita muda, mengikutinya ke tandas, melakukan pencerobohan dan mencekiknya hingga mati. Itu adalah kes pembunuhan pertamanya. Dia berkata dengan sangat jelas. Malah lokasi tandas yang tepat dia terangkan dengan sama persis. Polis membandingkan dengan dokumen kes tahun itu, mendapati ia sangat sepadan dengan kes AA. Apabila melihat butirannya, Zhao Zihong tahu lebih banyak daripada yang direkodkan. Mereka sedar bahawa pembunuh sebenar adalah dia. AI dituduh secara salah. Tetapi yang pelik ialah, polis tidak segera bertindak. Sebaliknya berdiam secara kolektif. Berita ini perlahan sampai ke telinga ibu bapa AI. Mereka mula berharap segera meminta penyiasatan semula kes. Tetapi orang yang mengendalikan kes pada tahun itu masih di jawatan mereka. Mereka takut kebenaran terbongkar dan melibatkan diri mereka sendiri. Maka mereka berusaha keras menghalang, malah mengancam ibu bapa AI. Kes ini kembali terbantut. Kedua-dua orang tua itu cemas dan keliru. Zhao Zihong memikul banyak kes pembunuhan. Boleh dihukum tembak bila-bila masa. Jika dia mati, kebenaran akan lenyap. Mereka berlari ke sana sini, tetapi tiada siapa yang mahu membantu. Sehingga seorang wartawan muncul. Tang Ji dari Xinhua mendengar tentang ini. Dia tersentuh oleh penderitaan ibu bapa AI, memutuskan untuk membantu mereka mencari keadilan. Tang Ji menghabiskan beberapa hari menyelami butiran perjalanan kes, menyusun semua petunjuk menjadi dokumen, menyerahkannya kepada kerajaan pusat. Pemimpin atasan terkejut apabila melihatnya. Segera mengarahkan penyiasatan semula kes tahun 1996. Selepas pasukan penyiasatan mengambil alih, mengesahkan bahawa AA memang dituduh secara salah, menganggap kebenaran akan segera terbongkar. Tetapi kesukaran baru bermula. Pihak yang mengendalikan kes pada tahun itu panik. Mereka menggunakan kuasa mereka, berusaha keras menutup fakta, malah menyiasat Zhao Zihong sepanjang malam, memaksanya mengubah kenyataan, mengatakan bahawa pembunuhan di tandas tiada kaitan dengannya. Kemajuan pasukan penyiasatan sangat terbantut. Untuk mengelakkan perkara yang tidak dijangka, mereka memindahkan Zhao Zihong ke tempat lain, menghantar pengawal bersenjata berat, berharap dia berkata benar di mahkamah. Tetapi pada hari perbicaraan, Mahkamah Pertengahan Hohhot mengadili Zhao Zihong. Pihak pendakwa hanya menyebut 9 kes pembunuhan, tetapi sengaja mengabaikan kes AI. 9 nyawa sudah cukup untuk hukuman mati. Jika Zhao Zihong dihukum, ketidakadilan AI tidak akan pernah dapat dibersihkan. Tang Ji cemas, menulis dokumen kedua, melaporkannya dengan segera. Kerajaan pusat mengarahkan penangguhan hukuman Zhao Zihong dan terus memenjarakannya. Zhao Zihong berada di penjara untuk beberapa waktu. Hati nuraninya akhirnya tersentuh. Dia menulis surat penyesalan, mengakui bahawa pembunuhan di tandas adalah perbuatannya, tiada kaitan langsung dengan AI. Dia meminta kerajaan mengembalikan keadilan kepada AI dan menghukum dirinya mengikut undang-undang. Tetapi walaupun begitu, pihak yang terlibat masih tidak berputus asa. Mereka menggunakan hubungan, terus menangguhkan penyiasatan. Kes ini kembali terhenti. Tang Ji memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dia menulis keseluruhan cerita menjadi laporan,
menerbitkannya sebagai tajuk utama di pelbagai media. Tajuknya ialah Pemuda 18 tahun mati ditipu. Artikel itu menceritakan pengalaman AA secara terperinci dan penderitaan 18 tahun ibu bapanya. Sebaik sahaja berita itu keluar, rakyat seluruh negara menjadi gempar. Suara kemarahan dan simpati melimpah ruah. Tekanan pendapat umum terlalu kuat. Pihak yang terlibat tidak dapat bertahan lagi. 20 November tahun 2014, Mahkamah Tinggi Wilayah Autonomi Mongolia dalam mengambil tindakan, mengumumkan pembukaan semula kes AAA selepas penyiasatan teliti. 15 Disember, Mahkamah secara rasmi memutuskan AA tidak bersalah. Selepas 18 tahun, pemuda yang mati secara zalim ini akhirnya dibuktikan tidak bersalah. Di tempat perbicaraan, ibu bapa AA menangis dengan air mata berlinangan. Mereka menunggu hari ini terlalu lama. Selama 18 tahun, mereka menanggung kesakitan kehilangan anak mereka dan memikul salah faham dari luar. Kini anak mereka terbukti tidak bersalah, tetapi mereka langsung tidak dapat gembira. Mahkamah memberikan pampasan negara sebanyak 2.05 juta. Tetapi berapa banyak pun wang tidak dapat mengembalikan satu nyawa yang segar. Melihat kembali pihak yang terlibat, pada tahun itu mereka mengendalikan kes secara tidak sah. Dan selepas itu berulang kali menghalang kebenaran. 7 orang akhirnya dihukum mengikut undang-undang, menerima hukuman undang-undang yang berat, sesetengah kehilangan jawatan, yang lain masuk penjara. Keadilan tertangguh 18 tahun, tetapi sekurang-kurangnya tidak hilang. Kes ini membuat orang berasa sayu tanpa henti. Ia mendedahkan kelemahan sistem kehakiman pada tahun 90-an dan juga membuat orang berfikir, jika teknologi lebih maju, jika pengendalian kes lebih ketat, adakah AA akan mempunyai pengakhiran yang berbeza? Pemuda berusia 18 tahun sepatutnya mempunyai kehidupan yang baik, namun kerana kesalahan kehakiman, selamanya terhenti pada tahun 1996. Ibu bapanya menggunakan 18 tahun untuk mendapatkan kebenaran, namun tidak dapat lagi melihat senyuman anak mereka. Apakah pengajaran yang ditinggalkan kes ini kepada kita? Apa pandangan anda tentang kes ini? Silakan tinggalkan komen untuk berkongsi pendapat anda.